Kalau kita tengok hai lebah, kita akan nampak lebah ni dia suka bertenggek dekat papan landasan hive ni. So apa tujuan dia bertenggek ni? So tujuannya adalah dia melakukan satu kerja, ataupun kita panggil dia melakukan satu proses. So proses yang dilakukan adalah kita panggil fanning process ataupun ventilation fanning. Objektif utama dia melakukan fanning process ni adalah untuk memastikan keadaan dalam hive ni mestilah dalam keadaan suhu yang optimum. So suhu optimum mestilah dalam 34 ke 35 darjah Celsius. Sebab apa dia nak kekalkan suhu ni? Sebab dia nak pastikan keadaan anak lebah ataupun larva ataupun pupa dalam keadaan yang baik. Jika kalau suhu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, akan menyebabkan anak lebah ni kemungkinan akan mati. Ataupun kalau dia hidup pun dia boleh lahir mungkin dalam keadaan cacat. So, selain daripada haba yang terperangkap dalam hive ni, wap-wap air ataupun karbon dioksida daripada lebah yang bernafas tu, dia akan singkirkan juga, dibawa keluar oleh lebah yang melakukan fanning proses yang di luar ni. Lepas dia dah keluarkan haba, keluarkan karbon dioksida, keluarkan wap air, so oksigen yang segar akan masuk dalam hive. Sebab tu suhu dalam hive dalam keadaan yang optimum yang diperlukan oleh lebah. Last but not least, selain daripada proses fanning, kita akan nampak lebah dia ada melakukan satu lagi proses, yang mana dia mirip macam proses fanning ni, tapi tujuan dia lain. So yang tu kita panggil lebah melepaskan satu feromon, iaitu kita panggil feromon Nasonov. Tetapi kalau untuk yang melepaskan Nasonov feromon ni, dia sama juga mengipas, tapi dia akan angkat sedikit abdomen dia. Kenapa dia angkat? Dia angkat sebab Nasonov feromon tu berada di abdomen hujung dia. Dia ada macam jalur putih tu. So apa tujuan dia nak lepaskan feromon Nasonov ni? So tujuan dia adalah dia nak bagi tahu kepada lebah pekerja yang cek makan tu, ataupun kita panggil foragers bee, yang mana dia nak bagi satu signal ataupun petunjuk kepada lebah pekerja tersebut untuk balik ke sarang dia, supaya lebah tu tidak tersesat. Kalau dia tak bagi signal, kemungkinan lebah tu mungkin akan tersalah masuk ataupun dia termasuk jiran sebelah dia. So dia melakukan proses Nasonov feromon ni. Okay, itu saja perkongsian daripada saya. So apa-apa nak tanya boleh tanya dekat komen. And then kalau rasa berguna boleh share dan like. Dan terima kasih. Bye bye.